oleh kerana kita di Mitran, saya berpeluang untuk berakan baik dengan bermacam-macam level jawatan AR, bukan di kalangan akademik saja. Kalau kita di fakulti, saya rasa saya lebih close dengan akademik saja, staf akademik. Tetapi di situ kita ada kerani, kita ada PA, kita ada AR, kita ada chief club, macam-macam. Jadi bila kita buat, every year kita akan buat team building. So di situ kita akan sangat rapat dah. Jadi Kenangan Manis bukan dalam banyak-banyak team building tu, memang kalau kita tengok balik video dia, memang banyak yang lawak dan buatkan kita gelak seorang-seorang lah. Sebab saya telah bertugas sebagai penasihat kelab debat. Jadi saya rasa memang banyaklah kenangan-kenangan yang indah yang saya kecapi bersama student semasa bersama mereka untuk menyertai pertandingan debat. Dan rasa yang paling tak dapat saya lupakan adalah apabila pasukan UiTM Negeri Sembilan memenangi pertandingan debat VC Cup pada tahun 2015. Itu julung-julung kalinya UiTM Negeri Sembilan memenangi piala tersebut. Jadi memang saya rasa bangga dan memang teruja lah dengan kemenangan, dapat bersama mereka melihat kemenangan mereka. Kenangan terindah yang saya alami adalah Majlis Pengisytiharan ITM kepada Universiti Teknologi Mara. Pada masa itu saya baru melapor diri untuk bertugas kembali setelah cuti belajar. Kemudian nama saya terpilih untuk hadir di Stadium Melawati di Shah Alam. Jadi saya cukup berbangga kerana terlibat secara langsung untuk menyambut majlis tersebut dan sebagai tanda kegembiraan mana kami semua yang berada di stadium telah secara spontan ramai-ramai berdiri membuat dia punya Mexican wave untuk melambai-lambai kepada Perdana Menteri. Kekal setia berkhidmat dengan UiTM sebab saya rasa ini adalah kita give back untuk society. Lebih-lebih lagi pelajar kita adalah pelajar Melayu Bumiputera yang mungkin tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran di tempat lain. Jadi saya rasa itu adalah tanggungjawab saya untuk memberi mereka kurikulum atau pengajian yang berkualiti, ya. Jadi bila mereka bergraduat, mereka boleh berdaya saing dengan pelajar-pelajar di luar sana, sama ada lokal atau international. Di UiTM kita bekerja sebagai satu pasukan, satu keluarga besar untuk menjayakan misi dan visi UiTM. Apabila organisation climate itu sangat kondusif, 360 darjah dikelilingi kita ni, setiap jabatan, setiap individu menerima kita dengan baik dan sumbangan saya kepada UiTM sentiasa dihargai. Jadi itu membuatkan saya untuk terus kekal di sini. Dan tambahan pada itu, work-life balance yang ada dalam pentadbiran UiTM ini amat menyenangkan saya untuk bekerja di sini dengan gembira dan mendapat job satisfaction. Jadi bila ada kriteria-kriteria tersebut, maka saya kekal dengan UiTM dan bersara di sini. Saya sebelum ni dah bekerja di beberapa institusi pengajian tinggi lah macam UPM, USN. Tapi di sini kawan-kawan saya macam mana nak cakap ya, dia orang lebih special lah. Dia care dengan kita kan, tak kira lah staf akademik ke, staf sokongan ke, sama saja. And then satu lagi UiTM ni saya suka mengajar di sini di UiTM kerana dia menyokong Bumiputera, pelajar-pelajar Bumiputera. Itulah saya rasa tercapailah hasrat saya nak membantu pelajar Bumiputera. Kalau saya di sini, kalau di tempat lain tu dia ada berbilang bangsa.
Jadi berbeza sebenarnya dengan bila kita mengajar dan membimbing anak-anak kita sendiri. Saya panggil diorang anak-anak lah, anak-anak kita sendiri. Tak kiralah kelakuan tu elok ke tak elok ke, kita cuba perbetulkan kelakuan mereka dan kita cuba bimbing mereka. Antara sebab utama saya kekal berkhidmat di UiTM sehingga 35 tahun adalah kerana UiTM banyak memberi peluang dan ruang kepada saya dalam pembangunan kerjaya. Untuk makluman, saya bekerja di UiTM bermula dengan pembantu ab rendah di Kolej Seroja, seterusnya dinaikkan pangkat ke jurutaib dan seterusnya kerani dan akhirnya bersara dengan jawatan kerani kanan. Di samping itu juga, UiTM amat dekat di hati saya kerana ketiga-tiga anak saya adalah alumni UiTM. Saya amat berbesar hati kerana dapat berkhidmat sehingga bersara di UiTM. Saya berharap Universiti Teknologi Mara ni dapat menerajui bidang pendidikan akademik yang bukan saja peringkat yang rendah tapi peringkat yang paling tinggi. Dan saya percaya UiTM bukan saja the biggest tapi UiTM adalah the best. Jadi saya yakin saya harap Universiti Teknologi Mara akan terus meneruskan agenda untuk meningkatkan pendidikan bangsa Melayu, Bumiputera di Malaysia ini dan seterusnya dapat menyumbang berbagai sumbangan yang terbaik kepada negara Indonesia secara umumnya. Selepas bersara, saya mengharapkan UiTM terus berkembang dalam pelbagai bidang, tetapi tidak dilupakan dari segi perkhidmatan kepada pelajar. Saya nampak sebab pelajar ni adalah klien ataupun pelanggan UiTM yang paling ramai dan adalah pelanggan yang paling penting lah. Daripada institusi pendidikan, tak ada pelajar tak akan wujudlah institusi pendidikan. Jadi kalau boleh kita dapat memberikan, UiTM dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada para pelajar dan untuk kemajuan UiTM yang seterusnya dalam berbagai bidang yang lain selain daripada berbagai bidang yang lain lah. Saya berharap UiTM ini terus maju dalam kita menongkah arus pembangunan ini dan kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang berilmian. Saya berharap kita dapat mengeluarkan anak-anak bangsa kita yang mempunyai jati diri. Dan di samping itu, kita tidak mudah terlupa asal-usul UiTM ini ditubuhkan.